Seperti yang dijanjikan daripada video lepas, kali ini kita masih lagi berada di seberang Indonesia untuk belajar ketupat yang hampir sama dengan ketupat susu kambing, iaitu ketupat jantung ataupun orang panggil dia sebagai ketupat diamond. Cara menganyam dia hampir sama je dengan ketupat susu kambing, cuma beza dia dekat hujung anyaman. So kalau nak tahu bezanya, kena tunggu sampai akhir video. Okay, first kita perlukan daun kelapa, dan macam video lepas, jangan pisahkan bahagian pangkal daun kelapa ni, nanti susah nak anyam. Okay, kemudian masukkan tangan di antara helaian daun kelapa ni. Lepas tu helaian yang pertama tadi kita buat loop, kemudian helaian yang kedua pula kita pusing sikit, lepas tu naik ke atas dan silang macam biasa. Okey, dah settle bahagian depan, kemudian kita pusing ke belakang. Okey, ambil daun yang satu lagi, buat benda yang sama macam kita buat dekat depan tadi. Konsep dia depan dengan belakang kena sama. Kalau tertinggal satu step, memang tak jadi. Jadi kena ulang balik. So memang jenuh lah. Okey, kemudian kita pusing balik ke depan. Hujung daun tadi tu kita bawa ke pangkal macam ni. So yang belakang pun buat benda yang sama. Kalau beginner ikut je step saya ni slow-slow. Nanti dah biasa boleh buat laju sendiri. Okey, cantik. Bila nampak kedua-dua hujung dah ada dekat atas macam ni, kita bawa turun balik ke bawah. Lepas tu silang dan masukkan macam ni. Okey, lepas tu hujung daun yang dah silang tadi tu masukkan ke bawah macam ni. Yang belakang pun buat benda yang sama, ikut step yang sama. Okey, dah hampir settle kita punya base ketupat jantung ni. Okey, untuk menentukan sama ada kita punya anyaman ni betul ataupun tidak, kita kena make sure kena ada dua helaian daun macam ni. Kena ada pasangan daun macam ni. Kalau tak ada macam ni, memang tak jadilah. Kena ulang balik step yang first tadi. Okey, ni step yang paling penting untuk buat ketupat jantung. Cuba tengok betul-betul ya. First kita buat loop dulu, lepas tu silang dan bawa hujung daun tu ke atas. Okey, lepas tu hujung daun yang satu lagi tu masukkan dalam loop yang kita buat tadi. Lepas tu silang macam biasa. Okey, bila kesemua hujung daun tu dah berada di atas, jadi kita punya base ketupat ni dah hampir siap. Sekarang masa untuk ketatkan ketupat pula. So cara paling mudah, kena pandai kenal mana pangkal dan mana hujung daun. So dari pangkal tu kita tarik dan ketatkan sampai ke hujung. So macam biasa saya lajukan sikit part ni, nanti korang bosan pula tengok lama-lama. Alhamdulillah, akhirnya siap ketupat jantung kita yang cantik dan kemas anyaman dia. So ketupat ni sebenarnya jarang orang buat, tapi memang unik. So siapa yang nak buat boleh save video ni. So selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin.